Kalau korang bukan betul-betul mau sihatkan, kuruskan, kuatkan, kempiskan perut, jangan minum minuman ini. Nanti korang termakan, terminum, korang akan terkejut. Kenapa I dah lupa nak snacking ah? Kenapa I selalu rasa kenyang je perut saya? Sebab makanan ni tak ada bahan-bahan yang buat you cepat lapar. Dia terbalik. You minum, you akan makin kenyang dekat perut. Okay? So korang yang tak nak kurus, kempis perut, tak nak kurus dengan sihat, korang jangan minum ini sebagai sarapan ataupun dinner kita. Okay. Lepas tu, kalau korang minum ni setiap hari, pagi ke malam ke, korang akan nampak membuang senang-senang setiap hari. Selesa bila you masuk toilet, keluar dengan hati, dengan mood yang sangat gembira. Sangat best kawan-kawan. Okay, ini apa perisa? Ini perisa original. Ini ada 3 perisa. So hari ni waktu minum perisa original. And then, badan yang lemah, badan yang sakit. Kalau you cuba minum dia, badan akan hilang sakit. Sebab ni minuman dia penuh dengan khasiat yang boleh memperbaiki ataupun jadikan you punya badan semakin sihat. Katakan you ada masalah sakit sendi urat. Dia boleh kurangkan. You ada lemah punya badan, kurang otot. Dia boleh bina otot. Lagi dia membantu kita kuatkan kita punya hati, jantung, mengurangkan kolesterol, kencing manis. Sebab bahan-bahan ni semua ada rendah GI punya. So jaga lagi kita punya hormon kawan-kawan. Antioksidan yang tinggi. Hormon-hormon yang tak stable, emosi yang berubah-ubah ni semua korang try ni minuman. That's why sangat galak korang minum setiap hari tau. Bukan sahaja dia sedap, paling penting dia betul-betul dengan cara yang sihat boleh kurus, kempiskan kita, boleh kuatkan badan kita. Okay, so dia ada 3 perisa. Tak ada tambahan gula, perisa, pengawet, pewangi, pewarna, semua tak ada. Yang badan kita tak perlu punya itu sampah semua, toksik semua, dia tak ada. Kita hanya fokus dekat khasiat sahaja. So korang yang ada kencing manis, kolesterol, GERD ataupun gastrik, sembelit, masalah kulit, masalah sakit badan, sesuai. Oh my god, so sedap walaupun tak ada tambahan pemanis dan gula dan kriba dan susu. So apa yang kita nampak punya bau semua natural dari mana? Okay, kita ada bahan-bahan utama dia ialah black soy. Black soy ialah satu makanan yang sangat bagus, antioksidan yang tinggi, protein yang tinggi, serat yang tinggi dan penting ini semua natural. Boleh bagi kita punya badan banyak mineral sekali. So korang yang badan ada masalah-masalah punya, terutamanya perempuan sangat sesuai. Okay, tambahan kita ada upgrade ini formulasi tambah avocado. Oh my god, avocado ialah lemak bagus yang kita memang susah nak dapat. Okay, jarang nak dapat. Tapi sekarang korang minum satu cawan sudah boleh dapat. Dia punya khasiat lemak bagus, dia jaga kulit jaga kita punya dalaman, bagi kita kenyang lagi lama. Sangat sedap. Bersih kurang manis Bukan manis sebab dia tak ada gula, tak ada pemanis. Ini kopi. Ini koko. Grab kawan-kawan. Satu pack ada 7 saset. Okay, kalau korang beli satu, kalau ada offer lagi, beli satu, ada free satu saset. Kalau ada offer lagi, korang pergi cari dekat TikTok Shop ataupun Shopee. Kalau ada offer lagi, beli 3 pack, free 1 pack. Ini offer limited kawan-kawan. Ada rezeki akan dapat. Cepat bagi Grab. Sangat best. Janji you mau kurus dengan sihat. You mau betul-betul ini kali mau kuatkan badan. Tak nak lagi beban you punya badan punya organ. Banyak kesian mereka. Korang cuba Avo Black. 3 perisa. Avo Black Soy, Avo Black Coffee, Avo Black Cocoa. So korang pilih je lah mana-mana satu perisa yang korang hantu, yang korang suka. Tiga-tiga pun I suka. So ni jadi sarapan, jadi dinner pun boleh. Satu hari boleh minum 2-3 kali. Satu saset setiap kali minum. Okay, lepas tu anak-anak kita nak minum, boleh je bagi dia separuh. Kecil sangat bagi dia 1/3 lah. Sekolah rendah separuh. Menengah dan besar dewasa bolehlah hampir 1 saset. Minum, jangan tak minum sebab sangat-sangat baik. Dan paling penting sedap.